Dek, Ya. abang nak order hawau satu. Oh, wow. Hawau pula apa? Keria gula Melaka. Keria gula Melaka. Oh, kita orang kat sini ada keria gula Melaka, keria mini, keria ball, lepas tu keria 14. Dia 14 biji. Okey, abang nak yang biasa tu dengan yang biasa bola-bola punya. nampak macam menarik ya. Okey, boleh bang. Okey. Ini gula dia. Okey. Oh, nampak. Hawau kan? Betul tak? Betul, nampak awal bang. Selain keria gula Melaka, apa yang ada? Kat sini ada cucuk udang, pulut panggang, cempedak, kumpul ekor, lepas tu dengan goreng pisang. Okeylah, abang nak try semua satu set eh. Satu set. Boleh bang. Alright. Ini special bang, kita pakai keledek oren bang. Keledek oren Betul. Dekat tempat lain tak dapat Tak dapat, insyaAllah tak dapat Jadi kita pakai keledek oren, kita ambil kat ladang sendiri. Sendiri ambil. Ini kira respirasi ni, bagi tu orang tak apa ke? Tak apa. Dia kadang-kadang kalau kita beritahu orang tu tak tiba buat, sama juga. Oh betul juga. Betul. Yang ini dia punya keria gula Melaka. Panas-panas Bismillah. Dia keria ball. Sedap. Hang. Kena cucuk udang guys. Akak ni bagi sekali tahu goreng yang ni dia belanja. Punya pulut panggang Luna dah tak sabar dah. Sedap adik? Good. Luna dah makan 3 pulut panggang. Adik suka pulut panggang ke? Kedai sini dekat Pasar Wirawati. Abang tulis dekat Google Pasar Wirawati Keria Gula Melaka. Kalau nak lagi senang, abang tulis ada kat situ, ada kuil. Kita orang sebelah kat kuil. Okey. Sebelah kat kuil dan pertengahan pasar. Pasar mana? Ini pasar pagi. Yang ni food court. Kat sini food court. Dia agak ke belakang sikit lah. Kita kat belakang sikit, tersorok sikit. Sikit lah. Tapi orang boleh datang dine in Orang boleh datang dine in. Setiap hari buka. Kita buka daripada pukul 10 sampai tutup sampai pukul 9.30 atau pukul 10 malam. Kita jarang tutup, jarang cuti. Jarang tutup dan cuti. Raya je cuti. Raya cuti, insya-Allah cuti. Okey, nanti kita orang ramai-ramai datang kedai ni. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.